Tajuk utama 16 Ogos seperti ijuk proses penamaan calon permatang PAU dicemari. Turut dimuatkan reaksi bercampur terhadap tindakan Saiful Azlan bersumpah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pilihan Raya Kecil Parlimen Permatang PAU menyaksikan pertembungan 3 penjuru selepas seorang calon bebas menarik diri sebelum proses penamaan calon berakhir siang tadi. Calon Barisan Nasional Datuk Arif Shah Omar Shah dicabar Penasihat Parti Keadilan Rakyat Datuk Seri Anwar Ibrahim. Turut memberi tentangan Presiden Angkatan Keadilan Insan Malaysia Hakim Hanafi Mahmad. Meskipun umumnya suasana penamaan calon lancar, ada ketika ia dicemari kekasaran dan hampir mencetuskan pergaduhan antara penyokong parti masing-masing. Bertempat di Dewan Aminuddin Baki, Maktab Perguruan Tuanku Bainun, Bukit Mertajam, ribuan penyokong BN dan pembangkang sudah berkumpul sejak awal pagi. Jam 8.45 pagi, calon BN Datuk Arif Shah tiba di pusat penamaan calon. Mengiringi beliau, Timbalan Perdana Menteri yang mengetuai kempen Pilihan Raya BN. Ahli Dewan Undangan Negeri Seberang Jaya itu menyerahkan borang pencalonan jam 9.03 pagi. Diikuti calon PKR, Datuk Seri Anwar kemukakan borangnya jam 9.15 pagi. Turut sama serah borang pencalonan Presiden Hakim Hanafi. Dan beberapa minit sebelum tamatnya proses penamaan calon, bekas pengerusi PKR Pulau Pinang, Dr. Mansur Othman pula menyerahkan borang pencalonannya. Namun sebelum senarai calon layak bertanding diumumkan, bekas Setiausaha Politik Datuk Seri Anwar ketika menjadi Timbalan Perdana Menteri itu menarik diri. Dengan ini saya mengumumkan bahawa calon-calon yang disahkan bertanding dalam bahagian pilihan raya ini adalah seperti yang berikut. Pertama, Hanafi bin Hamad, Angkatan Keadilan Insan Malaysia. Kedua, Anwar bin Ibrahim. Dan ketiga, Arif Shah bin Omar Shah. Dan bagi yang memasuki gelanggang pertandingan, mereka menaruh keyakinan untuk meraih undi sebanyak boleh pada hari pengundian 26 Ogos ini. Cabutan undi tadi pun saya dapat nombor 3. Dia ada 2 kaedah. 1, nombor 3 kalau kepada bangsa Cina dia maknanya bukit. So kita berada di kemuncak. Ini telah memberikan kita satu petanda awal yang kita akan memenangi pilihan raya kali ini. Yang kedua, apabila kita berikan nombor 3 adalah satu perjuangan di dalam satu persepakatan. Ini dua parti ini itu kita boleh bersaing mana-mana parti. Kita boleh berdekat dengan mana-mana parti. Tapi peluang menang tu macam mana? Peluang menang ini memang peluang menang ini masa depan ini cerah. Apapun siang tadi, insiden tidak diingini sudah pun berlaku. Ketika penyokong parti bertanding rancak memberi sokongan kepada calon masing-masing, amat memalukan apabila ada yang cuba ambil kesempatan. Sekumpulan anggota Puteri UMNO mendakwa diraba dan diludah. Insiden itu hampir mencetuskan pergaduhan tetapi dapat dikawal anggota polis. Malang juga bagi 2 jurugambar termasuk seorang dari media asing yang teruk dibelasah sekumpulan penyokong parti politik. Kejadian berlaku jam 1.30 tengah hari di hadapan simpang masuk ke pusat penamaan calon ini. Muhammad Sairan Muhammad Nafis, jurugambar New Straits Times Press, cedera di beberapa bahagian tubuhnya setelah dipukul bertubi-tubi sekumpulan 20 penyokong sebuah parti politik. Kamera mangsa turut dirampas. Lebih ganas, mangsa turut diseret sejauh beberapa meter di atas jalan. Penyerang dikatakan berang dengan tindakan mangsa merakam aksi provokasi mereka terhadap sekumpulan penyokong daripada parti lawan. Ruang kerumun saya ramai-ramai. Saya tak sedar bila saya terbaring. Kamera tu masih ada dalam genggaman saya. Saya dah terbaring. Ramai orang pukul saya.
Saya kalau boleh kamera tu tak mau lepas. Lens masa tu dah patah. Tinggal body. Ada datang seorang ni rampas kamera daripada saya. Masa tu saya dah tak tahu apa dah. Seorang jurugambar asing yang cuba meleraikan ketegangan itu juga tidak semena-mena dibelasah. I try to help him. I tell him he's a photographer. You don't have a right to do like that. We do the job. Don't beat the press. We also doing the job. Why you do like that? And people turn to me and start beating me. After that, he take him further, push me that way. I try to come back to him to protect him also, but crazy. Everybody pushing, beating. My head here, and my back with the baton 3 times on my back. Muhammad Sairen yang bertopi keledar bernasib baik apabila seorang lelaki bertindak berbaring di atas badannya bagi mengelak dia terus dipukul. Tindakan liar penyokong Pakatan Rakyat itu dikesali Timbalan Perdana Menteri. Saya kesallah perkara ini berlaku sebab ini menunjukkan ada gulungan dalam parti pembangkang, sekumpulan yang menggunakan cara-cara yang bertentangan dengan undang-undang dan menggunakan taktik untuk menakutkan pihak lain. Ini tidak sepatutnya dilakukan. Jentera BN juga diminta tidak terikut-ikut provokasi pembangkang sepanjang tempoh berkempen mulai esok. Dan di sebalik keadaan tegang dan laluan sukar, Datuk Seri Najib bagaimanapun yakin BN akan dapat tawan semula kerusi Permatang Pauh daripada PKR. We like to be the underdog. What do you rate the chances of winning? It's going to be quite an uphill task, but nothing is impossible in politics. Looking at the club today, right? BN looks good. It's not an indicator. We have won by-elections before when we were smaller in size during nomination day. Turut diulas tindakan anggota PKR, Dr. Mansor Othman menarik diri bertanding. Itu kita baca sebagai rancangan insurans. Kalau sekiranya sesuatu berlaku pada Datuk Seri Anwar, maka mereka ada calon penggantinya yang akan bertanding. Walaupun atas bebas, tapi merupakan yang ditaja oleh Parti Keadilan. Sambil mengharapkan pertandingan yang adil, BN katanya akan mematuhi segala undang-undang dan peraturan pilihan raya. Bukan plot politik, itu tegas Timbalan Perdana Menteri berhubung sumpah laknat oleh Muhammad Saiful Bukhari Azlan yang mendakwa dilewat penasihat PKR Datuk Seri Anwar Ibrahim. No, it's not a political plot. Saudara Saiful telah menegaskan bahawa ini soal peribadi dia dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Muhammad Saiful, bekas pembantu Datuk Seri Anwar semalam bersumpah laknat di Masjid Wilayah Persekutuan. Ia dilakukan untuk membuktikan dakwaannya diliwat secara paksa oleh Datuk Seri Anwar 26 Jun lalu. Lain nada, Presiden PKR Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail yang berkeras sumpah dibuat Muhammad Saiful itu bertujuan menjatuhkan maruah dan kerjaya politik suaminya. Bahkan katanya sumpah memegang Al-Quran seperti dilakukan Muhammad Saiful tidak menepati ajaran Islam. Kalau kita ikut hukum syar'i, tidak ada sumpah dalam hukum syar'i. Hanya dalam kes suami isteri yang menuduh antara satu sama lain. Beliau turut mendakwa Muhammad Saiful tidak tahu tujuan sebenar bersumpah. Malah menurutnya sumpah itu tidak boleh dipakai jika tiada bukti dan tanpa pengesahan doktor.
Mursyidul Ampas Datuk Ning Abdul Aziz Nikmat sebaliknya berkata tindakan Muhammad Saiful bersumpah laknat dibenarkan dalam Islam. Dan kini kata beliau terpulang kepada keikhlasan pengakuannya mengenai dakwaan dilewat Datuk Seri Anwar. Menurutnya lagi dalam Islam, apabila orang yang membuat pendakwaan bersumpah dakwaannya benar, tertuduh perlu membela diri. Pun begitu kata Datuk Ning Aziz, bersumpah dengan memegang atau menjunjung Al-Quran bukan cara Islam. Serangan histeria, pengubatnya kuat semangat dan bendung rasa takut. Angkatan Tentera Malaysia di perairan Sabah dekati masyarakat menerusi ops pasir untuk gali maklumat anasir luar atau aktiviti yang mengancam keselamatan negara. Pasukan keselamatan turut memberi khidmat kepada penduduk setempat menerusi program Jiwa Murni itu. Kamaruddin Mape yang berkunjung ke Pulau Danawan Sempurna baru-baru ini mempunyai butirannya. Ops pasir di perairan pantai timur Sabah membabitkan 29 penempatan di 21 pulau. Keupayaan yang dimiliki ATM dalam ops itu juga digunakan untuk program Jiwa Murni. Kita pergi ini adalah untuk memenangi hati rakyat. Confident building measures. Kita pergi ke pulau-pulau, kita pergi rumah ke rumah, cek dia, cek gigi, kesihatan dia. Sebab apa? Dia orang ni jauh. Pulau kita macam tadi berjam, 1 jam, ada yang 2 jam naik bot nak pergi ke pulau. Jadi kita bagi dia usaha ni supaya dia akan memberi kita maklumat. Selain rawatan pergigian, program Jiwa Murni di Pulau Danawan ini turut membabitkan rawatan kesihatan dan berkhatan. Walaupun rata-rata penduduknya kurang mahir berkomunikasi, khususnya dari segi bahasa pertuturan, itu bukan halangan kepada anggota ATM. Saya tengok mereka ini agak daif daripada segi-segi penjagaan kesihatan. So kita datang sini untuk membantu dia orang, untuk meningkatkan tahap kesihatan penduduk-penduduk di sini. Saya amat suka aktiviti kemasyarakatan macam ni sebab inilah peluang kita nak memberi balik kepada rakyat lah. Sebab contohnya macam rakyat dekat pulau ni, mereka serba kekurangan. Aktiviti kemasyarakatan ATM bukan setakat itu. Ada juga pulau-pulau yang kami mengadakan kelas. Pihak tentera yang mengajar, kami ada kelas 3M, iaitu kelas mengajar, membaca, menulis, mengira. Kita adakan kelas. Kalau pergi ke Pulau Bahala ada, kita buatkan kelas. Kita ada kelas Iqra. Ustaz kita kemain peranan juga memberi ceramah di masjid-masjid di surau-surau di pulau-pulau. Kamaruddin Mape, TV3, Pulau Danawan, Sempurna. Kutipan cukai kastam diraja dijangka mencapai 25 bilion ringgit sebelum hujung tahun ini. Ia hasil sistem kawalan pusat yang memantau pergerakan keluar masuk barangan bercukai dari negara ini. Sistem pemantauan ini dikenali sebagai Pusat Verifikasi Import CVI. Selain maklumat import-ekspor dalam negara, penempatan pegawai kastam di negara pengimport juga membantu, antaranya di Indonesia dan China. Kita tidak lagi pelaksana dasar tapi kita menjana ekonomi itu. Misalnya dengan swasta, kita betul-betul facilitate swasta itu dengan maklumat-maklumat perdagangan dan prosedur yang diperlukan oleh negara di mana mereka berurusan. Sehingga kini jumlah kutipan cukai meningkat secara mendadak sehingga lebih 20% berbanding tahun sebelumnya. Sasaran tahun ini ialah 29 bilion ringgit. Pertuduhan terhadap Datuk Seri Anwar Ibrahim mengikut Seksyen 377B iaitu merujuk kepada perhubungan luar tabii secara sukarela boleh diubah oleh mahkamah. Timbalan Presiden Majlis Peguam Ragunath berkata mahkamah ada kuasa untuk mengubah pertuduhan itu kepada Seksyen 377C Kanun Kesesaan berdasarkan kesesuaian dan sekiranya ada keperluan. Ia bagi memastikan proses pendakwaan berlaku mengikut peruntukan disediakan. Beliau diminta mengulas pertuduhan terhadap penasihat PKR itu ekoran sumpah mubahalah dibuat Muhammad Saiful Bukhari semalam yang mengaku diliwat Datuk Seri Anwar tanpa kerelaannya. Kata Ragunath lagi, tindakan Muhammad Saiful itu tidak dikira menghina mahkamah. Sementara itu, Timbalan Ketua Polis Negara Tan Sri Ismail Omar enggan mengulas lanjut dan menyifatkan tindakan Muhammad Saiful adalah hak peribadinya. Pada 7 Ogos lalu, Datuk Seri Anwar didakwa di Mahkamah Seksyen Kuala Lumpur mengikut Seksyen 377B Kanun Kesesaan atas tuduhan meliwat terhadap Muhammad Saiful 26 Jun lalu. Jika saya berdusta atas pengakuan ini, maka saya berdusta
terhadap Allah. Pimpinan tertinggi PAS yang sedang bermuktamar di Ipoh pula melontarkan pendirian berikut berhubung tindakan Saiful itu. Tuntutan sumpah dalam Islam dikenakan ke atas yang kena tuduh, bukan yang menuduh. Yang menuduh wajib membawa bahan bukti. Lepas bahan bukti, dia tak diminta sumpah. Yang kena tuduh hendaklah menolak bukti itu dengan bukti. Datuk Seri Abdul Hadi Awang seperti dilaporkan bernama menyifatkan tindakan Saiful bersumpah memegang Al-Quran hanyalah retorik, malah mencelup budaya orang Kristian dan Yahudi. Dan ini pula pandangan bekas Ketua Angkatan Muda Keadilan Muhammad Izzah Muhammad Noor. Ya, bagi saya itu keputusan peribadi beliau dan Saiful juga membuat keputusan peribadi beliau yang kita harus hormati. Tapi bagi saya, kalau saya diperlukan Datuk Seri Anwar Ibrahim, apa yang saya buat ialah untuk terus bersumpah di masjid kerana apa masalahnya. Bagi Tun Dr. Mahathir Mohamad, kesanggupan Saiful sesungguhnya memberi makna yang mendalam. Itu menunjuk siapa yang ikhlas, siapa yang benar. Kalau sampai berani duduk dalam masjid, junjung Quran, angkat sumpah, saya ingat itu orang itu tentu yakin dia tak cakap bohong. Ketika pemimpin Pakatan Rakyat berjalan berganding tangan mengiringi Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi calon pilihan raya, di Muktamar PAS keadaannya berbeza. Perwakilan walaupun telah dipujuk pimpinan parti berkali-kali masih mempersoalkan kedudukan parti itu dalam gabungan berkenaan. Dan apakah falsafah dan polisinya dalam Pakatan Rakyat ini? Yang ahli-ahli sampai hari ini masih kabur melihat tentang apa sebenarnya Pakatan Rakyat yang wujud dan apa sebenarnya yang terkandung di dalam Pakatan Rakyat sebagaimana dalam perkara-perkara yang telah saya sebutkan sebentar tadi. Nada sama turut dibangkitkan perwakilan Dewan Ulama Pusat ketika membahaskan ucapan dasar Presiden Parti semalam. Dan kita nak memastikan Islam yang kita perjuangkan ini dapat ditegakkan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Syabas wa jazahullahu khairal jazaa kepada Datuk Seri Presiden yang memberi penekanan kalaulah pertukaran kerajaan ini berlaku, Islam tidak dapat dilaksanakan, PAS lebih rela seseorang. Hakikatnya siapa yang patut mengetuai Pakatan Rakyat, kata Presiden PAS Datuk Seri Abdul Hadi Awang, masih kabur. Dan pagi tadi ketika perwakilan membahaskan usul ucapan dasar Presiden Parti, galakan agar PAS bersikap terbuka dengan parti lain termasuk UMNO disuarakan. Wakil Pemuda Nasruddin Hassan Tantawi dengan lantang mahu perbincangan dilakukan dengan parti lain. Ahli PAS juga diseru tidak curiga dengan pucuk pimpinan bermuzakarah dengan parti lawan. Ini kita mengharapkan pimpinan dapat menggerakkannya dengan lebih aktif, walaupun kita menggunakan istilah muzakarah, menggunakan istilah muqabalah, menggunakan istilah engagement. Ini adalah merupakan prinsip untuk kita memastikan bahawa Islam ini dapat bergerak segenap ceruk dalam negara kita. Dan saya harap kita dapat memberikan sifat, memberikan kepercayaan yang tinggi kepada pimpinan kita dalam menerokai peluang-peluang engagement ataupun peluang-peluang muqabalah dan muzakarah dengan semua pihak untuk memastikan Islam itu menembusi hati mereka dan akhirnya mereka menerima. Perwakilan PAS Pahang pula mahu parti itu tidak terlalu keras dalam usaha dakwahnya. Kita suka menggunakan pendekatan hukum dan juga pendekatan politik. Pendekatan dakwah penuh dengan kasih sayang, diplomasi yang tinggi, psikologi. Pendekatan hukum orang takut. Orang takut kalau pendekatan hukum, kata ini haram, itu haram, ini tak boleh, show heboh tak boleh, jom heboh tak boleh, konsert tak boleh. Kita sewajarnya menggunakan pendekatan dakwah, membimbing macam mana dakwah nak konsep macam mana yang boleh. Bukan kita sekat. Nabi sendiri bila tengok Aisyah, nak tengok orang bersilat dalam benda, dia tanya, nak tengok. Dia tak kata ini tak boleh.
Kalau nak buat pula macam ni. Jentera penanaman padi ISEKI bakal mempelopori era pertanian moden negara. Dengan nisbah penanaman lebih 100% padi sawah, jentera itu diyakini mampu menyusun atur tanaman 70% lebih sempurna. ISEKI diimport dari Jepun dan diubah suai syarikat teknologi jentera tempatan SCS Sendirian Berhad. Ia mampu menanam benih padi lebih 100% berbanding kaedah manual bagi setiap 8 jam. Upgrade and then Jepun dia pun ada buat untuk mesin ni untuk hak Malaysia saja. Beja ni lebih daripada dekat sangat. Kurang-kurang pun dekat 100% more than that. I mean kalau ikut cepat lah. Dijual dengan harga RM70,000 seunit, ia dilengkapi dengan peralatan canggih yang mampu menyusun atur tanaman dengan sempurna. Turut mencuri tumpuan pengunjung, traktor Farm Rack. Dijual dengan harga RM100,000, traktor ini agak unik kerana dilengkapi kemudahan penghawa dingin dan beberapa peralatan membajak berteknologi tinggi. Macam upgrade tu macam kita punya filter, for example macam kita ada jual bagi estate, selalu dia macam minyak diesel, dia ada selalu campur dengan air. So memang dia pun tak boleh solve this problem. So we upgrade the separator to filter the water. Ia mampu membajak 2 kali ganda kepantasan berbanding traktor biasa. Selain pameran berteknologi tinggi, pengunjung juga didedahkan dengan pelbagai perubatan tradisional dan moden. Sebagai contoh herba ini, Anabis atau herba mati hidup semula. Ia tumbuh di celah-celah batu kawasan gunung berapi. Ia mampu bertahan selama 50 tahun dalam keadaan kering dan akan kembali hidup serta menghijau setelah mendapat bekalan air. Khasiat dia sangat tinggi. Untuk merawat kencing manis, darah tinggi, gout, bausil dan migrain. Dia tak tumpu pada satu penyakit lah. Sebab dia merawat keseluruhan badan kita kan. Urat saraf, untuk urat saraf. Turut diselit di pameran MAHA, alat senaman Dr. Backbone. Ia menawarkan potongan 50%. Histeria yang berlaku di kalangan pelajar sekolah ada kaitan dengan makhluk halus. Pengubatnya, kuat semangat dan bendung rasa takut. Itu antara contoh serangan histeria yang kami peroleh dari laman web YouTube. Dan baru-baru ini histeria dilaporkan berlaku di beberapa sekolah. Di Kuantan Pahang, lebih 50 pelajar sekolah menengah kebangsaan Tanjung Lumpur diserang histeria sejak bulan lalu. Hingga sekolah ditutup sementara, keadaan pulih. Ada di antara mereka yang histeria dikatakan berjalan bongkok seperti wanita tua. First time kena. Pembelajaran tu macam mana? Terganggu lah. Tak boleh fokus semua. Lepas tu bila datang hari-hari tu ada rasa benda tu kacau? Ada. Kadang-kadang macam duduk kat rumah kan. Rasa lah benda tu ada. Setengah belajar, hari tu ada motivasi dalam lab. Lepas tu ada tiba-tiba budak perempuan yang menjerit. Kira macam masa tengah motivasi tu, tak boleh fokus lah. Memang ramai lah. Setiap hari memang ada? Setiap hari memang ada. Lepas orang kena, lepas tu ada lagi yang kena. Lantas, ibu bapa yang bimbang mencari alternatif lain mengatasi masalah itu. Jenis saya mana kita kena cari bomo yang pakar betul dalam bidang tu, biar dia. Habis betul lah. Ini memang mengharap lah. Mengharap betul lah yang sekolah ni aman macam seperti biasa. Untuk penjelasan, kami dapatkan pakar yang arif bidang terbabit. Kalau kita lemah semangat dan kita terlalu mempercayai, kemudian kita pula rasa takut kepada dia, maka dia akan menguasai kita. Kan kadang-kadang timbul sekarang ni, malam-malam pun ada ibu-ibu yang takut pergi toilet, anak-anak pun takut pergi tandas, gerak. Kenapa? Kerana selalu kita dedahkan benda ni. Jadi bila dia takut, maka dia akan menjadi-jadi. So dalam konteks sekarang ni pun saya nampak macam tu. Beliau turut mengaitkan persekitaran sebagai contoh berlakunya histeria. Betul, dan pengalaman saya pun, majoriti pelajar-pelajar yang kena lah. Macam pernah saya bertugas di beberapa college, student dan khususnya pelajar perempuan. Saya rasa mungkin orang yang dah dewasa ni dari segi semangat dia kuat. Satu kan. Yang kedua, pelajar-pelajar ni biasanya dia kurang berhati-hati dalam tindakan dia. Dan pelajar perempuan mungkin dari sudut kebersihan dia, kalau orang dah dewasa dia jaga kebersihan dia orang, tapi budak-budak ni kadang-kadang mungkin aspek tu kurang. Dan mungkin setakat yang saya tahu lah,
Jin pula dia macam orang, kita tak boleh ganggu untuk pasal, kita tak boleh buat bising untuk pasal. Jadi di sekolah ni mungkin ada unsur-unsur tu, budak-budak ni. Jadi keluarga kedua saya rasa benda inilah sebabnya. Gagah dan siap siaga, kapal induk pengangkut pesawat USS Ronald Reagan. Di sebalik pelbagai kempen memerangi wabak denggi, peranan masyarakat masih mengecewakan. Amat membimbangkan apabila sehingga bulan lalu 26,829 kes dilaporkan di seluruh negara, menyaksikan mencatatkan peningkatan hampir setiap bulan. Tertera statistik Kementerian Kesihatan menyaksikan 4,011 kes demam denggi dicatatkan sepanjang Januari tahun ini. Biarpun mencatatkan penurunan pada Februari dan Mac, namun bilangannya kembali naik pada bulan Julai. Mengulas trend peningkatan itu, Pengarah Kawalan Penyakit Kementerian Kesihatan Datuk Dr. Hassan Abdul Rahman menyifatkan ia ekoran sikap masyarakat yang gagal memainkan peranan mereka. Peningkatan kes disyaki demam denggi katanya paling tinggi berlaku di kawasan yang pernah ada kes jangkitan demam denggi. Purata 75% daripada premis yang positif pembiakan Aedes adalah kediaman dan kedai. Apa yang membimbangkan, jika trend itu berterusan, tidak mustahil jumlah kes demam denggi akan mencecah atau mengatasi bilangan tahun lalu yang mencecah hampir 50,000 kes dengan hampir 100 kematian. Untuk rekod, sehingga bulan lalu, lebih 50 kes kematian akibat penyakit denggi dicatatkan di seluruh negara. Kedegilan Menteri Besar Selangor Tan Sri Abdul Khalid Ibrahim memohon maaf berikutan cadangan kuota 10% pelajar bukan Bumiputera di UiTM mungkin mengheritnya berdepan tindakan undang-undang. Menurut Naib Chancellor UiTM, Datuk Seri Profesor Ibrahim Abu Shah, pihaknya tidak akan teragak-agak berbuat demikian kerana apa yang keluar daripada mulut Tan Sri Abdul Khalid mencucuk rakyat bukan Bumiputera membenci kaum Melayu dan sebaliknya. Kalau tuduhan itu betul, saya akan senyap. Bahkan kalau betul, saya akan mengakui benda itu betul. Tapi tuduhan beliau itu cukup tidak etikal. Ya, kerana saya kecil hati dari segitulah, saya kata, I don't mind if you say please open 10% because of some positive aspect. Beliau menjelaskan UiTM tidak pernah berniat untuk bermusuh dengan kaum lain. Ia terbukti apabila ada kaum lain termasuk China dan India diambil sebagai tenaga pengajar di universiti. Saya takut dia mencocok antara Melayu dengan Melayu. Itu saya takut. Kalau dicocok Melayu dengan Melayu, jadilah macam saya katakan Pakistan. Ya, Sunni bunuh Syiah, Syiah bunuh Sunni. Walaupun orang Sunni ke dalam masjid tengah semayang, dihantam juga dibunuh. You want that to happen? Ya, Melayu yang faham tentang perjuangan Melayu, Melayu yang the other side bunuh Melayu dengan Melayu. You want that to happen? Ini yang akan berlaku kalau kita tak sedar. So saya minta orang Melayu jangan terpengaruh dengan dakwah ini. Beliau hadir merasmikan program alumni homecoming di Kompleks Sukan UiTM Shah Alam. Cadangan Tan Sri Khalid berhubung kota 10% pelajar bukan Bumiputera di UiTM mencetuskan rasa marah banyak pihak termasuk warga UiTM. Ia turut membawa kepada demonstrasi membantah syur itu oleh pelajar UiTM seluruh negara. Seketika nanti, Musharraf berundur jika diberi jaminan imuniti. Juga, kereta api bertembung di Jakarta, 9 terkorban, 27 lagi cedera parah. Bertemu kembali. Parti pimpinan bekas Perdana Menteri Pakistan Nawaz Sharif menentang sebarang cubaan untuk memberikan jaminan perundangan kepada Presiden Pervez Musharraf bagi mengelakkannya menghadapi sebarang pendakwaan. Sekutu dan setara Musharraf dilapor sedang berunding bagi membolehkan Musharraf berundur sebelum langkah pendakwaan salah laku Presiden dikemukakan ke Parlimen.
Pegawai Kanan Parti Kerajaan Campuran Pakistan berkata draft pendakwaan salah laku Presiden Musharraf kini menunggu kelulusan akhir sebelum dihantar ke Parlimen awal minggu depan. Jurucakap Musharraf Rashid Qureshi menegaskan Presiden itu tidak akan meletakkan jawatan. Tambahnya Musharraf mungkin menukar fikiran jika kerajaan boleh memberikannya imuniti dan kebebasan untuk tinggal di Pakistan sebagai pertukaran dengan peletakan jawatannya. Jurucakap Parti Sharif, Sadiqul Faruq berkata pihaknya mahu Musharraf didakwa atas tuduhan mengkhianat yang boleh membawa hukuman maksimum mati. 9 terkorban sementara 27 lain cedera parah apabila sebuah keretapi penumpang merempau sebuah keretapi barang di Jakarta, Indonesia. Mangsa termasuk 7 penumpang dan 2 kaki tangan keretapi. Jurucakap keretapi Zakarian berkata beliau menyedari kedua-dua keretapi akan berlanggar namun gagal menghentikan salah sebuah daripadanya. Ketua Polis Tempatan Kolonel Syauqi Ahmad berkata nahas berlaku berampiran Bandar Lampung 300 km di barat laut Jakarta. Beberapa kaki tangan keretapi kini disoal siasat bagi mengenal pasti punca nahas. Yang tengah dipakai kereta api Babaranjang untuk parkir. Laporan khas badminton oleh wartawan kami di Beijing, Abdullah Sani, antara kandungan sukan malam ini. Juga harapan pingat skuad basikal tidak kesampaian gara-gara taktik lawan. Sandaran kontingen Malaysia terus tertumpu kepada Lee Chong Wei. Laporannya bersama saya seketika nanti. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tidak dapat tidak, topik RM1 juta untuk pingat emas Olimpik terus menjadi bualan ramai sambil menantikan Lee Chong Wei menentang Lindan petang esok. Tetapi itu hanya gairah peminat dan masyarakat umum. Bagi Chong Wei dan jurulatihnya, ganjaran RM1 juta bukan isu utama. Saya tengok dia tak kisah pasal RM1 juta ni. Yang dia kisah ialah pengorbanan persiapan keseluruhannya, pengorbanan daripada semua orang. Itu bukan yang satu yang penting untuk saya. Satu untuk penting untuk saya memang wakil negara ini last kali ini Olimpik ini. Esok arena badminton di Universiti Teknologi Beijing menjadi tumpuan lagi peminat badminton tuan rumah. Pertarungan dua pemain handalan dunia, Lee Chong Wei dan Lindan, juga ruang buat golongan tertentu di kalangan warga Beijing mendapat duit lebih, menjual tiket perlawanan dengan harga tinggi pada saat akhir. Sekali lagi, kita ikuti laporan Abdullah Sani dari Beijing. Semangat penyokong Malaysia ini memang tinggi untuk memasuki stadium, berkongsi dabaran dan memberi sokongan padu kepada Lee Chong Wei. Tetapi apakan daya. Jadi rasa kecewa lah. Walau macam mana pun tak boleh buat apa lah. Terpaksa tunggu jugalah, mana tahu dapat murah lagi ke. Senasib dengan Mokhtar, seorang lagi penyokong Malaysia dari Melaka yang turut mencuba nasib mendapatkan tiket pada saat akhir. Kita nampak harga dia dari 200 yuan datang sampai ke 4,000 pun ada. So sekarang dia kata semua sold out kerana majority of ticket telah diambil oleh Beijing punya resident. Tetapi melihat situasi ini, penonton tuan rumah ada juga yang terkilan gagal mendapatkan tiket. Jangan terkejut jika harga tiket ini mencecah sehingga 5,000 yuan esok berbanding harga asal 200 hingga 500 yuan. Tetapi itulah cara mereka untuk mencari untung mudah pada sangat akhir. Abdullah Sani dari Beijing, China untuk Sukan Berita Utama. Mungkin kini hanya Lee Chong Wei bakal pulang sebagai satu-satunya pemenang pingat Malaysia di Beijing.
basikal carrying individu, acara yang dianggap potensi pingat untuk Malaysia, gagal melakukan kejutan. Dua sandaran negara Muhammad Azizul Hasni Awang dan Josiah Eng terperangkap dengan strategi lawan pada saingan separuh akhir sebentar tadi. Selepas mudah melepasi pusingan kelayakan masing-masing, cabaran sebenar menanti Muhammad Azizul Hasni dan Josiah pada pusingan kedua. Josiah yang beraksi pada saringan 1 bagaimanapun terperangkap di kalangan 5 pelumba lain. Pecutan lewatnya tidak memadai untuk berebut 3 tempat teratas untuk ke klasifikasi pingat. Nasib sama turut menimpa Muhammad Azizul Hasni. Hanya 4 pelumba beraksi selepas 2 pelumba terjatuh ketika awal pusingan. Kesempatan itu juga gagal dimanfaatkan Azizul Hasni yang dihimpit pecabar lain menyukar laluannya dan sekaligus terpaksa akur di kedudukan terakhir. Kedua-duanya hanya mampu bersaing untuk klasifikasi 7 hingga 12. Dalam kemeriahan acara olahraga yang semakin hangat, atlet lompat bergalah Roslinda Samsu menjadi atlet pertama Malaysia beraksi siang tadi. Bagaimanapun, pencapaian Roslinda kurang memberansangkan, gagal melepasi had kelayakan untuk ke final. Memang tidak disandarkan harapan, namun Roslinda diharap mampu memperbaharui rekod kebangsaan 4.40 meter miliknya. Malangnya, Roslinda hanya mampu melepasi setakat 4.30 meter. 3 percubaannya untuk melepasi 4.40 meter gagal sama sekali, meletakkan Roslinda sekadar tempat ke-8 pada saringan kedua. Esok giliran Lee Hap Wei pula beraksi dalam kelayakan acara lompat tinggi jam 8.20 malam. Memang hari yang kurang memberansangkan buat kontingen Malaysia pada Sukan Olimpik Beijing. Olahraga, menembak dan juga lumba basikal jelas belum terdaya menyaingi kualiti sukan kelas dunia peringkat Olimpik. Justru tumpuan seluruh peminat sukan tanah air terus tajam kepada Lee Chong Wei yang akan berentap dalam penentuan pinggan emas badminton menentang Lindan petang esok. Bagaimana persiapan dan minda Chong Wei di Beijing? Ikuti laporan Abdullah Sani sekali lagi. Latihan terakhir Lee Chong Wei di bawah pengawasan Miss Sidik pagi tadi cuma santai, sekadar memastikan kecekasan Chong Wei. Membantu Miss Bun, 2 pemain remaja kebangsaan. Dan sebagaimana biasa, keadaan fizikal Chong Wei juga diawasi oleh jurulatih fizikal Rosdiat Blogani. Untuk menjelang perlawanan akhir nanti berhadapan dengan Lindan, tidak apa yang perlu saya improvekan lagi, cuma kekalkan apa yang dah ada, dan yang paling penting adalah fokus kepada dia punya recovery. Chong Wei juga tampak tenang dalam perbincangan sama Miss Bun. Kalau Lindan selama ini tidak cakut dengan Chong Wei, bakal kemungkinan dia akan bimbang dengan penonton. Dan selama ini pun dia ada pressure daripada press, daripada media masa dan sebagainya yang kita dengar. Dan sekarang ini saya lihat sebagai seorang pemain yang pro seperti dia, seperti Lindan yang berdepan dengan media siap masa, Lee Chong Wei pun sama. Dan saya rasa perkara yang luar ni biasanya tidak banyak mengganggu. Dengan kepayaan fizikal diiringi percaturan Miss Bun, kemampuan berdepan sorokan padu tuan rumah esok turut diterapkan kepada Chong Wei. Selain taktikal dan stamina tinggi yang diperlukan Lee Chong Wei berdepan Lindan esok, aspek kekuatan mental Lee Chong Wei juga dimantapkan lagi. Dan itulah tugas yang akan dipastikan oleh pakar psikologis Lee Chong Wei, Mr. Frederick Tan. I think, right, as far as tomorrow, if everything goes well, inshallah, right, the goal is ours. And I have that confidence in him. Apapun hanya Chong Wei yang tahu apa yang bergolak dalam dadanya menjelang pertarungan getir esok. Memang untuk saya target untuk dapat satu medal memang sure lah. Tapi untuk saya harap saya boleh dapat lagi emas gold lah ya. Tapi untuk saya memang untuk saya satu match, untuk saya harap saya boleh main yang terbaik. Yang pasti debaran Chong Wei turut dikongsi sama teman istimewanya Wong Mei Chu, juga single nombor 1 negara. Selepas ditewasan pemain tuan rumah Lulan pada skor akhir, harapan Mei Chu memang tinggi agar Chong Wei berjaya. Saya harap dia jangan fikir banyak dan jangan rasa tekanan lah. Dan just last match saya harap dia fight till the end lah, then give the best, and then I hope dia boleh dapat gold medal lah.
Kini segalanya terpulang kepada Chong Wei dan Lin Dan tidak mustahil ditumbangkan di hadapan penyokong fanatiknya. Abdullah Sani, Beijing, China untuk Sukan Buletin Utama. Semoga Chong Wei mampu memberikan emas buat Malaysia. Kita lihat kedudukan pingat setakat malam ini. Tuan rumah China masih selesa mendahului kontingen lain dengan 27 pingat emas. Pencabar utama, Amerika Syarikat masih mengekori di tangga kedua dengan 16 pingat emas, diikuti Jerman, Australia dan Jepun. Selain persaingan pingat, Sukan Olimpik ke-29 di Beijing masih lagi memperkatakan kehebatan perenang Michael Phelps yang kini sudah merangkul 7 pingat emas. Michael Phelps, apa lagi yang boleh dikatakan? Pingat emas serta rekod dunia ke-7-nya dalam Olimpik Beijing, kali ini acara 100 meter kupu-kupu, menyamai rekod Mark Spies pada Munich 72 dan hanya satu emas lagi diperlukan untuk diisytihar perenang terhebat sepanjang zaman. Zimbabwe pula tetap berbangga dengan perenang wanitanya, Kirsty Coventry. Selain memberikan emas buat negara Afrika itu, Coventry juga memecahkan rekod dunia acara 200 meter kuat lentang 2 minit 05.24 saat. Atlet jalan kaki Rusia Valery Bochin unggul pada acara 20 km. Bochin nyata kental dalam cuaca panas untuk terlebih dahulu mencecah garisan penamat di Stadium Sarang Burung. Badminton, Zhang Ning mempertahankan emas perseorangan wanita Sukan Olimpik apabila menewaskan rakan senegara Xi Jinping. Manakala kanu, kejayaan berganda buat Slovakia. Pasangan adik-beradik Pavol dan Peter Hoshkona mempertahankan emas acara C2 lelaki. Emas ketiga Olimpik berturut-turut buat mereka sejak Sydney 2000. Manakala Elina Kaliska memberikan emas kedua dalam acara slalom K1 wanita, mempertahankan gelarannya dari Athens. Peserta Australia, Aaron Falu, menggondol gelaran juara triathlon antarabangsa Desaru Pengerang 2008. Dia mencatat masa 4 jam, 9 minit 21 saat, menghabiskan 3 acara, renang 2 km, berbasikal 90 km dan larian 21 km. Kira-kira 1,000 peserta merancakkan triathlon antarabangsa Desaru Pengerang 2008. Mereka dilepaskan oleh Exco Pelancongan Johor, Hu Siong Chang. Setelah menamatkan aksi renang, cuaca panas nyata mencabar atlet dalam laluan seterusnya. Namun Aaron Falu dari Australia berjaya mengawal daya tahannya untuk menewaskan peserta lain. Tempat keempat tahun lalu, Aaron tidak menduga kemampuan muncul juara kali ini. Apatah lagi terpaksa mengharungi keadaan cuaca terik. Naib juara Pete Jacobs juga dari Australia diikuti pelari Kanada Matthew O'Halloran. Dan esok pula acara sprint triathlon turut beraksi Ahmad Muazzam Iman Mustafa Kamal, baru berusia 12 tahun, berasal dari Johor yang bakal berentap dengan peserta kelas dunia. Dengan itu sekian Sukan untuk malam ini. Teruskan bersama Buletin Utama. Salam hormat. Gagah dan siap siaga. Itu gambaran awal apabila memperkatakan tentang kapal induk pengangkut pesawat terbaru milik Tentera Laut Amerika Syarikat USS Ronald Reagan. Ia bakal berlabuh di Pelabuhan Kelang Isnin ini dalam rangka kunjungan kali kedua.
Pada kunjungan kali ini, USS Ronald Reagan memberi peluang kepada sekumpulan media tempatan termasuk TV3 untuk julung kalinya merasai pengalaman mendarat serta berlepas daripada kapal induk terbabit. Turut disaksikan operasi pelepasan pelbagai pesawat termasuk jet pejuang F-18 Cornet dan Super Cornet, selain pesawat peperangan elektronik EA-6B Prowler serta pesawat sistem amaran awal udara E-2C Hawkeye. Bagi Komander Kumpulan ke-7 pengangkut pesawat penyerang Laksmana Phil Weisskopf, keupayaan dimiliki armada terbabit tidak seharusnya hanya dilihat jentera peperangan. Sebaliknya, kewujudannya juga turut berperanan dalam usaha menangani dan menyalurkan misi bantuan kemanusiaan di rantau Asia, termasuk Taufan di Filipina Jun lalu. But we also have helicopters and we have other ships, so we were able to provide £500,000 of relief services up in the mountains, places where they've been wiped out through flooding and tidal surge after the typhoon. So very rewarding, and that's the kind of support also we like to think we can bring to the table. Dengan kos penyelenggaraan hampir 3 juta ringgit sehari, Ronald Reagan yang ditauliahkan sejak 2003 adalah 2 kapal kelas Nimitz terakhir sebelum reka bentuknya digantikan. Kunjungannya ke negara ini sebahagian siri lawatan ke beberapa pelabuhan negara sahabat serantau termasuk Hong Kong dan Jepun. Sedikit pembetulan mengenai laporan muktamar PAS tadi, skrip yang merujuk kepada perwakilan Pahang sepatutnya berbunyi, perwakilan negeri itu mahu PAS tidak terlalu keras dalam usaha dakwahnya. Keindahan permaidani gergasi daripada bunga segar di Brussels, Belgium menutup berita utama. Salam hormat. Assalamualaikum.